Pernah beli tak ayam Baker's Cottage? Ya, ayam ni memang sedap dan juga jimat. Satu ekor RM17. Lagi murah daripada nak beli ayam frozen ataupun ayam-ayam yang dah kerat-kerat tu kan. Ekor ayam ni boleh potong 4 ataupun potong 8. Nak buat prep meal untuk seminggu pun agak senang lah. Kalau nak diet, nak kurus sebelum raya, ayam ni pun boleh bantu juga. Untuk korang yang memang boleh makan ayam setiap hari, berapa bajet nak allocate kalau nak makan ayam Baker's Cottage ni selama sebulan? Dan kalau nak kurus, berapa kadar weight loss yang boleh hilang dalam masa sebulan? Jom kita breakdown. Assume seekor ayam ni boleh makan 2 hari. Satu ekor RM17. Sehari umpama RM8.50. Kalau 30 hari, RM255. Full protein selama sebulan memang cukup-cukup. Compare beli makanan dekat luar memang jauh beza. Untuk yang makan ayam Baker's Cottage ni tapi nak kurus, cara makan ayam tu kena ubah sikit lah. Ayam ni banyak protein, pula boleh buat kita kenyang lama. Kok combine sikit dengan nasi ataupun sayur. Dah jadi satu meal diet yang simple. Nak sedap sikit, letak sos peri-peri. Katalah sehari kita perlukan 2000 kilokalori. Tapi kalau kita makan macam ni, lebih kurang 1200 je kita punya kalori. Bermaksud dalam sehari kita dapat kurangkan 800 kilokalori sehari. Kalau seminggu, 5600. Based on calculation ni, seminggu boleh hilang 800 gram. Kalau sebulan, 3.2 kilogram. Dengan bajet ciput RM255, boleh makan ayam yang not bad juga sedapnya. Dapat cover kita punya main protein dan sesuai untuk diet. Untuk bapak-bapak kucing, nak cari baju Melayu, boleh cari dekat Majestic. Yang saya pakai ni warna emerald green. Korang yang nak diet ketika bulan puasa tu, mampu ke nak makan ayam setiap hari?